Salam hormat dan salam bahagia. Selamat datang ke Arena MSJ untuk Selangor Champions League 2025. Hari perlawanan untuk aksi ke-6 bagi peringkat Kepulan B. FFC Youth yang akan berdepan AAKFC Bucalam bagi membuat satu lagi perhitungan. Pastinya 3 mata penuh menjadi taruhan untuk FFC Youth di bawah Cahit Zaidon. 4-3-3 memperlihatkan Abri Syam, Farhandani dan Zainal Hakimi selangku penggempur utama untuk skuad belia Selangor ini. AK Bucalam, Azmi Muslim lebih memilih 4-4-2. Memperlihatkan Syaziri Uzar dan Anwar Iskandar di bahagian tengah. Memperlihatkan Irfan Bustamam. Begitu juga dengan Syazwal Sarudin yang akan memperlengkapkan jentera serangan untuk AK pada petang ini. Sepak mula yang dimulakan oleh skuad belia Selangor dengan merah kuning, lambang kebanggaan menjadi pilihan mereka. Dan AAKFC Bucalam sebab putih pada petang ini. Penguasaan awal yang cuba dilakukan oleh belia Selangor ini. Razak baik. Kali ini ada ruang untuk AK. Satu percubaan kaki kiri. Setidak-tidaknya boleh menghasilkan sepakan penjuru. Irfan Bustamam kali ini memberikan sesuatu untuk AK. Sekali lagi kita menyaksikan Irfan Bustamam melakukan satu atau larian yang cukup baik. Hantaran kali ini daripada Faris. Di awal tadi dia melakukan percubaan, kali ini memberikan peluang kepada Irfan Bustamam. Namun begitu kita perhatikan larian Irfan Bustamam itu tidak mendapat support daripada rakan sepasukan. Jadi dia terpaksa tidak memiliki sebarang pilihan melainkan untuk melakukan percubaan terus dan pujian. Lebarkan ke sebelah kanan. Masih lagi untuk Farhandani. Satu overlapping yang cuba dilakukan. Satu antara ke tengah dan kali ini jaringan pertama. Jaringan pembukaan yang dibuka oleh Anik Kushaini untuk FFC Youth akhirnya membuka tirai jaringan pada petang ini. Seterusnya menceriakan para penyokong untuk skuad belia Selangor di Arena MBSJ ini. Ya, kali ini barulah kita dapat menyaksikan bagaimana serangan yang lebih kemas, ya, serangan yang lebih teratur. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana gerakan yang dimulakan oleh Akil. Tolakan ke tengah, ya, namun begitu ianya dimulakan di sini dan tolakan yang ini bijak daripada Farhandani berjaya untuk mendapatkan Akil. Dan tindakan penyudah itu sememangnya tidak dikawal kesilapan daripada pemain pertahanan AAK. FFC Youth kali ini datang lagi hantaran ke tengah. Apakah jaringan kedua? Berjaya diselamatkan oleh Ayu Hakimi. Masih lagi dalam permainan. Tindakan susulan yang cuba dilakukan. Hujan getir untuk Ayu Hakimi sekali lagi, yang memaksa beliau untuk bekerja keras dalam menyelamatkan gawang golnya untuk dibolasi buat kali kedua. 2 kali percubaan yang berbahaya dilakukan oleh SFC Youth. Kita perhatikan bermula dari sini dan percubaan pertama daripada Nabil Ikhwan diselamatkan dan seterusnya ada lagi percubaan susulan yang dilakukan saya kira daripada Farhandani. Dia mengangkat tangan mengisyaratkan dan berjaya untuk menerima hantaran. Namun begitu sungguh menakjubkan bagaimana Ayu Hakimi berjaya untuk bangkit kembali. Ke sebelah kanan sudah pun ada rakan iaitu Zainal Hakimi. Antara ke tengah kali ini jaringan kedua yang berjaya untuk digandakan untuk skuad belia Selangor ini. Mereka memanfaatkan untuk sisa baki perlawanan di separuh masa pertama ini buat Abri Syam menggandakan kedudukan untuk SFC Youth. Serangan yang cukup baik sekali lagi kita perhatikan dilakukan oleh pasukan SFC Youth. Bermula dari sini satu lambungan ke dalam kotak penalti dan umpanan itu dia tidak menunggu untuk bola itu mendarat terlebih dahulu, sebaliknya melakukan satu sentuhan ketika bola berada di udara. Abri Syam sememangnya bijak melepaskan diri dan kawalan yang longgar sebenarnya dari pertahanan AAK. Hantaran untuk mendapatkan rakan Akil Kusaikel. Dan sekali lagi beliau lepas kali ini. Hantaran ke tengah, apakah jaringan ketiga? Bijak daripada Akil Kusaikel untuk meloloskan diri. Tetapi sentuhan terakhir daripada Zainal Hakimi tidak berjaya untuk mencipta gol ketiga buat SFC Youth. Akil sekali lagi kita perhatikan bagaimana kelicikan dan juga kelincahan pemain ini berjaya untuk mengatasi pemain pertahanan. Namun sayang sekali Zainul Hakimi tidak menyangka bola itu akan terlepas daripada kawalan Ayub Hakimi. Syaziri Uzar untuk AK pada ketika ini. Sepakan percuma, sepakan penjuru sebenarnya. Tandukan tindakan susulan cuba dilakukan. Ada ruang kali ini. Jaringan yang berjaya dilakukan oleh AK. Yang pastinya jaringan ini untuk mengikat kedudukan. Satu jaringan yang dicari-cari selama ini.
berjaya untuk dijelmakan oleh Alif Rosli. Kita lihat bagaimana. Ya, sepakan penjuru yang tidaklah begitu berbahaya, namun keadaan kelam kabut di sini. Bagaimana terlepas kawalan sebenarnya terhadap Alif Rosli yang berjaya untuk melakukan sepakan. Kita perhatikan sekali lagi, ada tandukan dan bola melambung tinggi di udara dan hantaran semula dilakukan. Kita perhatikan 3 pemain pertahanan, tiada seorang pun yang melakukan kawalan terhadap Alif, dan itulah juga yang berlaku dan memberikan ruang mereka untuk melakukan satu jaringan yang pertama. Azrul, tandukan ke tengah kali ini dan mudah untuk Iman Faiz. Tiupan whistle panjang daripada pengadil yang bertugas untuk menamatkan aksi pada petang ini dengan keputusan penuh FFC Youth 2, AKFC Puncak Alam 1. Syabas, tahniah dan terima kasih pada kedua pasukan untuk aksi di minggu ke-6 ini. Selangor Champions League 2025, Liga untuk Juara.